Datuk Roshamno pun ada, Encik Ikhlas Kamarudin pun ada, Habib Ali Zainal pun ada, Datuk Muhammad Husin pun ada, Ustaz Husni pun ada dekat sini. Dan cuba teka siapa nama penyampai berita TV3 ni. Tempoh hari aku berada dekat Zakat Fest 2025 anjuran ikhlas.com, ataupun program ni dipanggil sebagai Ikhlas Tea Talk. Dan program ni memang bagus sebab menceritakan tentang audit keberkatan, bagus untuk para usahawan sebab menceritakan tentang zakat berintegriti, perniagaan berjaya. Majlis dibuka dengan ucapan daripada Datuk Roshamno, kemudian daripada Encik Ikhlas Kamarudin, anak kepada Chairman A-Asia. Moderator pada hari ini ialah Ustaz Husni. Memang best lah kalau dengar Ustaz Husni ni bercakap. Kemudian para panel kita adalah Habib Ali Zainal dan juga Datuk Muhammad Husin yang menceritakan tentang pengalaman berzakat. Dibantu oleh MC kita. Memang sedap macam dengar berita TV3 tu. Majlis dihadiri oleh para usahawan, rakan-rakan media, termasuk aku dari CK Media Marketing Sdn Bhd. Korang kalau nak bayar zakat, korang boleh download je app ikhlas.com ni. Macam-macam kemudahan ada, apps ada, nak tengok waktu solat ada. Ini penyerahan mock check zakat, tahniah Principal Red daripada Sri Xiaomi, kemudian dari Bestari Expert Solution, dan rakan semeja aku, Puan Rabia daripada Alifa Group. Wah, memang berbangga betul aku semeja. Majlis ini menceritakan detail tentang pembayaran zakat, kelebihan zakat, dan bagi aku sangat bagus untuk para usahawan di luar sana. Jadi kalau korang nak info secara lebih detail, korang boleh contact ikhlas.com.